apa yang dikemukakan oleh Imam Ibn Khuzaimah An-Naisaburi. Kitab ni ialah itu kitab salaf, bukan kitab ahlil kalam. Jangan pengaruhlah kita ni, kata kitab ni iaitu kitab yang serupa sahaja dengan kitab ahlil kalam. Itu bukan. Ahlil kalam cara nak kenal Allah Ta'ala, ia kenal lagu lain. Kita kenal lagu lain, tak sama sekali. Bahkan tokoh-tokoh mereka menghukumkan terhadap ini kitab ni, katalah adalah kitab syirik dan sebagainya. Ini adalah satu perkara yang kita tadi itu kena ambil tahulah. Jangan kita buat mudah dalam masalah kita nak memahami akan hukum agama. Kenapa? Kerana ini adalah asas di dalam masalah kita nak fahamnya agama kita, mengikut apa yang ditinggal oleh baginda Nabi SAW. Amun nak nasihat satu perkara, kita ni tak akan boleh faham tauhid Nabi, tauhid yang ditauhidkan oleh para sahabat Nabi SAW, melainkan kita kena mempelajari kitab-kitab salaf. Pasti kita tadi itu kena mempelajari kitab-kitab salaf. Kalau tak mempelajari kitab-kitab salaf, itu panggil dakwah. Apa tu dah? Itu panggil dakwah. Maka kita nak lepaskan diri kita daripada dakwah tu, dakwah earning, pasti kita mengemukakan ilmu pengetahuan melalui kitab-kitab salafis salih. Ini salah satu daripada kitab salah sungguhlah. Dia mati pada tahun 311 nu lagi, dan dia anak murid Muzani. Muzani itu anak murid Syafi'i. Dia sama molek sanad-sanad dia. Tak seperti dakwaan ahli kalamil Yunan, dia kata kami ni pegang sanad, kami ni ada tu ada ni. Akhir sekali tak ada apa sekara. Ini adalah perkara yang kita orang mengaji belajar ni kena faham jadi molek. Walaupun banyak ke daripada orang tu Allah Ta'ala tak ada pilih, akan tetapi tak ada masalah lah, kita jangan kecewa. Sebab wa qalilum mahum, sedikit mereka yang Allah Ta'ala pilih. Nampak tu tak? Qalilum min ibadiyasy syakur. Sikit hamba yang Allah Ta'ala tadi itu mendatang mari pada ini dunia untuk nak menjadikan hamba yang syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita jangan buat mudah nak masuk syurga ni, bukan mudah. Ya ada cobaan banyak perkara. Kita ni nak kaya dalam dunia ni pun payah. Nampak tu tak? Nak hasilnya pangkat yang tinggi pun bukan mudah. Apatah lagi syurga yang Allah Ta'ala cedek, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu yaksibun. Jazaa'an bima kanu yaksibun ni balas bagi apa yang kita usaha. Usaha nak pegang hak kena, usaha nak cari hak betul, usaha nak akak benda hak benar. Kadang kena tu kena ni beberapa perkara yang Allah Ta'ala cuba, tapi fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. So sabar sebagaimana para ulul azmi dulu telah sabar. Sebab orang berjaya ni orang bersabar. Sebab tu kita sekarang lala ni duduk dalam keadaan itulah. Dalam keadaan kita nak bawa orang pakak-pakak ahli kalayune belaka di Nusantara golik-goliknya, kita tiba-tiba bawa hak salah mari. Allahnya belaganya, belawainya tunya ni. Sebenarnya tak ada gapo kali. Benda hak salah ni semua orang pakat nak pegang muka kata hak Nabi. Nampak tu tak? Pas kita tak ada mengajar kitab Muhammad Ibn Karram ke, orang dak tuduh kata kita Karramiah. Duk mengajar kitab-kitab sakut paut dengan puak-puak yang mentajsimkan Tuhan ke mentasybihkan Tuhan, tak ada. Adakah dalam dunia ni mereka yang terjemah Ibn Khuzaimah ni kata dengan itu perkataan? Tak ada. Nampak tu tak? Tak ada. Akan tetapi apabila kita bawanya kitab Ibn Khuzaimah datang mari, jadi kaum muda. Nya jadi Wahabi lah, nya jadi tak seturut orang tua lah, nya gitu, nya gini. Beberapa tuduhan-tuduhan. Sebab itulah hari ni tuduhan tadi itu banyak. Kita nak selamat, kita kena proses ilmu kita dengan ilmu ilmu pengetahuan yang kita nak terima. Orang kata boleh mudah jelah ni. Kata demo ni buta duit orang tak bayar. Pasal kan? Apa kali kita percaya? Habis.
Orang ni tak boleh buat dekat dia ni, orang pandai menipu orang. Tapi sungguh kedak orang menipu orang, sungguh kedak orang hutang tak bayar, sungguh kedak orang tu orang ni. Kita sendirilah kita kena buat kesimpulan. Mana kita dengan ayat kita kata kita beriman in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanunya. Mananya? Nampak tak tu? Tu cara-cara yang kita tadi itu kena memahami wujadi molek.